perlumbaan di antarabangsa Sepang Petronas Utara. Kita perhatikan permulaan yang ditampilkan terutamanya dari juara musim lalu yang meluru pantas Muhammad Syamil Amsyar untuk berada di hadapan menuju ke selekoh yang pertama, tetapi kemudiannya dia berjaya dipintas di situ oleh Muhammad Izam Ikmal Izamli dengan meninggalkan pelumba-pelumba lain. Beberapa pusingan, beberapa lap yang dikuasai oleh Muhammad Izam Ikmal Izamli sebelum tampil pelumba-pelumba yang lain untuk memberikan cabaran, dan terutamanya daripada Hanis Farhan, begitu juga Syafiq Ezarik yang sentiasa sahaja akan memberikan tekanan, tetapi untuk Izam Ikmal, dia mengekalkan konsentrasi, mengekalkan tumpuannya di sepanjang perlumbaan ini, terutamanya menuju ke 3 lap yang terakhir apabila ada saingan dari Muhammad Syamil Amsyar, di mana persaingan yang ditampilkan oleh dua pelumba ini pada musim lalu berterusan untuk perlumbaan yang pertama musim ini. Dan di pusingan yang terakhir, Izam Ikmal Izamli yang kembali untuk berada di depan, dan akhirnya kedudukan itu dapat dikekalkannya, biarpun dapat menyaksikan asakan dan juga tekanan yang diberikan oleh pelumba-pelumba lain. Dan menuju ke selekoh yang terakhir ini, Izam nampak begitu selesa sekali untuk meninggalkan Muhammad Hamdan di tempat yang kedua. Jadi dia terus meluru dan juga menepasi garisan penaman, diekori oleh Muhammad Aziz Muhammad Hamdan dan Muhammad Adi Putra Sukarno dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto.